Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ni hari Khamis, iaitu bermulanya kita orang mengemas. Tapi dah remas sebenarnya dah lama dah. Cuma kali ni nak buat pelamin. Pelamin kita buat sendiri. Oh, pelamin untuk apa? Kena tanya dia. Ya, pelamin untuk apa? Mozilla untuk saya kahwin. Nampak ni? Comot. Yaudah, pergi mana? Saya dah susah hati dah sampai nak buatnya. Saya dah bini lah. Letak ni dengan ni kalau kita kebalik ni. Belah ni tak? Tak apa-apa kan? Ya, yang berat. Azrita. Ada lah. Dah buat banyak. Lebih high kita gitu. Okey. Aku okey. Okey tak? Jangan buat jengkut kan? Penyelamat kita. Yes. Jom kita buka dulu tengok apa benda. Okay, kita dah. Biar kita buka tu. Nampak? Review. Buka barang bandel ni. Rasa dapat kasih. Apa pink? Oh, dua. Ya, cantik. Cantik lah. Oh, ni dia punya ni lah. Ni tak payah lah kot. Ni nak ke? Oh, India benda. Terima kasih Pian. Terima kasih banyak. Thank you Ati. I love you. Ada lagi lah ni. Apa? Oh. Ini kena masuk dia punya ni kot. Ini cushionnya panjang. Cushion, tak lagi sekali. Tak apa. Tak nak yang kecil je. Sabar, YB sabar. YB, masih YB. Masih. Datang tau YB. Datang. Ha, okay. Lepas habis ni baru balik Nanti kuala. tengoklah macam mana hasilnya. Buat sendiri. Syak. Tengoklah apa jadi. Kau berkahwin tu pun lawa je. Okay. Ya. Ini baru stage berapa ni? Stage 2. Stage pertama ni. Ni stage kedua pokok on the way. Saya tak nak vlog semua ni. Okey Semua okey Saya nak keluar lagi. Saya nak trim rambut saya juga. Tu. Kita orang punya kru baru sampai. Apa benda? Hello. Hai vlog Jiza. Hari ni kita nak buat pelamin Kak Ina. Ni dalam dunia dia sendiri. Okey, dah siap dah pelamin kita. Sekarang tinggal last itu meja nikah. Ribbon daripada Haziq. Ni tambahan ke? Oh, ni belah sana punya, untuk belah sana. Okey, cantik. Okey settle. Yang dah sampai. Hi guys. Aku malah nak vlog. Ini boleh buat vlog. Hi guys. Batak. Okay, batak. Say Jangan lupa like, share and comment below. Komen apa Komen selamat pengantin baru ya. Sarang hayo. Okay, awak pula. Okey, hari ni hari Jumaat. Baru dapat vlog sebab tadi busy. So ni dah setting lah untuk esok. Ni sound system sponsored by Pekan Pop-Up. Ni malam ni kita ada tahlil dan tarawih. Ni ustazah kita. Okey. Ni lauk untuk makan malam ni. Tahlil lepas tahlil lagi. So kita ada kari kepala ikan. Kari ikan lah sebenarnya. And then kita ada sama juga. And then kita ada ayam goreng kunyit. And then ulam, sambal, dan air lah. Itu je lah, gelap sikit lah biasalah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sampai bawa sampai ke pelabuhan, depa bawa. Di bilik. Ya, depa bernasib baik pada beda. Dia macam joki dekat. Dia bernasib baik pada hang. Bawa sampai ke rumah.
Depa sampai sekarang je. Dia abah. Sampai ke rumah. Lepas tu nak pikul lagi 20 Dia lain tak ada lewat tak apa. Nanti suruh lah. Dia tengok. Tapi Depa nak tangkap kapal kan? Jom lah, mesti dia pakai betul balik. Anoli, nak betul. Cepatlah marah nak tengok gambar kan? Ini gambar kan video. Sorry. Laki. Wah, Oi. memang muatai lah. Okay, dah buka. Tak ni video tak? Ha? Video. Cakap. Oh, tak nak cakap, tak reti. Cakap. Kau Kak Iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari perkahwinan anak saya Emilia. Tahniah diucapkan dan semoga menjadi isteri yang solehah. Terima kasih. Akad nikah cinta pun bersaksi, bersatu dua hati, janji dipatri. Wajib dengan ini menjemput juru nikah kita pada hari ini. Kita berhimpun sebagai saksi kepada penyatuan cinta melalui ijab dan kabul. Muhammad Azri bin Ajani. Aku nikahkan dikau dengan Devi Emilia binti Muhammad Radhi yang berwakil wali hakim akan aku dengan mas kawin sebanyak 100 ringgit. Selamat pengantin baru Ia dan Azri. Selamat pengantin baru. Congratulations on your wedding. Ayah, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Hello, tak dengar? Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Pengantin baru rumah. Congratulations Kak Ya and Abang Azri. Semoga ini. Hai, selamat pengantin baru Kak Ya dengan suami. Selamat pengantin baru. Semoga kekal abadi. Selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke jannah. Tahniah Ya dengan dan Azri. Ucapkan selamat pengantin baru kepada Azri dan Ya. Selamat pengantin baru from Sarah and Zikri. baru. Selamat pengantin baru Ya. Selamat pengantin baru daripada kami. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Kekal hingga ke jannah. Selamat pengantin baru. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.
Okeylah, selamat pengantin baru. Semoga hidup bahagia selamanya. Jaga rumah tangga baik-baik ya. Hello, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih datang sebab jayakan majlis saya dengan Azri. Terima kasih doakan saya. Terima kasih atas semuanya. Semoga semuanya berkat sampai bila-bila. Terima kasih semuanya. Bye bye. Jumpa lagi nanti.